Janganlah salahkan semua kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri juga ada tanggungjawab. Selalu kata kita tak tunai janji dan sebagainya. Janji kita tunai. Kita akan masa yang berhormat Perikatan Nasional menjadi kerajaan, pemanjangan landasan tidak berada dalam skop tersebut. Skop untuk memanjangkan landasan sebanyak 400 meter itu adalah atas permintaan daripada Menteri Besar Kelantan semasa saya berjumpa dengan Yang Berhormat di Kota Baru pada tahun lepas. Saya bawa balik ke Kabinet. Kabinet terus bersetuju untuk memanjangkan landasan tersebut. Dan memang itu telah pun masuk dalam skop. EPU dah setuju. Sekarang kita nak runding harga saja. Dan bukannya kita soal kaji-kaji dan sebagainya. Memang dah boleh sekarang. Janganlah salahkan semua kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri juga ada tanggungjawab. Kalau nak dapatkan destinasi, ada exco pelancongan, pergilah jumpa dengan destinasi ataupun negara-negara lain untuk memasarkan Kota Baru ini kepada pasaran lain. Sebenarnya sudah pernah ada. 2019, ada penerbangan antarabangsa ke Suratani oleh Marinda A dan ke Singapura oleh Scoot. Jadi selepas COVID, mereka berhentilah. Jadi sekarang ini, sama-samalah kita berusaha, kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Jangan rasa bahawa kita nak menganaktirikan lapangan terbang Kota Baru ini. Dan saya sendiri pergi lawat tahun lepas, berjumpa dengan MB. MB terus bawa, nak panjang landasan. Saya bawa dalam Kabinet dan Kabinet bersetuju. Jadi jangan ada salah sangka, Yang Berhormat, selalu kata kita tak tunai janji dan sebagainya. Janji kita tunai. Kita akan panjangkan landasan untuk Kota Baru. Terima kasih.